Hai, selamat kembali semua. Hari ni kita nak gali sesuatu yang awak nampak hari-hari tapi mungkin tak pernah betul-betul terfikir pun mengenainya. Sekolah awak sendiri. Percaya tak, setiap sekolah, termasuklah sekolah awak, ada kisah-kisah rahsianya yang tersendiri. Cuba berhenti sekejap dan fikirkan nama sekolah awak, lencana yang awak pakai kat baju, malah dinding-dinding bangunan tu, semuanya ada cerita tau. Jadi hari ni, jom kita jadi macam detektif dan kita bongkar semua rahsia ni sama-sama. Kenapa semua ni penting? Sebabnya bila awak faham asal-usul sekolah, awak bukan lagi sekadar seorang pelajar biasa. Awak dah jadi sebahagian daripada satu legasi, satu cerita yang besar, dan dari situlah datangnya rasa bangga dan sayang pada sekolah. Betul tak? Okey, jom kita mulakan penggemaraan kita dengan bahagian pertama, menjejaki sejarah dan bagaimana sekolah tu berkembang. Di sinilah segalanya bermula. Kadang-kadang kan, nama gelaran yang pelik-pelik tu lah yang simpan cerita paling best. Contohnya, macam SK Permatang Tok Mahat ni. Boleh bayangkan tak dulu bangunan dia rendah sangat sampai orang panggil sekolah itik. Kelakar kan? Tapi kisah macam ni lah yang buat sejarah tu rasa lebih dekat dengan kita. Dan macam manusia juga, sekolah pun sentiasa membesar dan berubah. Macam sekolah ni, ia bermula kecil, lepas tu pelajar makin ramai, jadi kena pindah ke tempat baru yang lebih selesa. Akhirnya, bangunan baru pun dibina. Cerita ni mungkin tak jauh beza dengan cerita sekolah awak sendiri yang sentiasa berkembang dari tahun ke tahun. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling seronok. Jom kita jadi macam ejen perisik dan pecahkan kod rahsia di sebalik identiti sekolah awak. Setiap lambang, setiap warna ada maksudnya. Awak pakai lencana tu setiap hari. Tapi, pernah tak awak betul-betul tenung dan fikir, apa maksud gambar obor ni? Kenapa ada buku? Ia bukan sekadar hiasan tau. Ia adalah DNA sekolah awak. Kebanyakan simbol ni ada makna yang kita semua faham. Macam obor tu, ia lambang semangat yang menyala-nyala untuk berjaya. Buku pula dah tentulah pasal ilmu. Warna pun sama. Putih tu selalunya untuk kesucian, merah untuk keberanian. Semua ni bukan lukisan kosong. Ia menceritakan misi sekolah dan nilai-nilai yang nak diterapkan dalam diri awak. Lepas tu kita ada kogan kata atau moto sekolah. Satu perkataan macam Sukamaju ni nampak ringkas tapi ia sebenarnya sangat berkuasa. Ia macam satu laungan semangat yang menyatukan semua orang, cikgu dan pelajar untuk sama-sama bergerak ke hadapan. Begitu juga dengan lagu sekolah. Bila nyanyi ramai-ramai masa perhimpunan, rasa meremang bulu roma kan? Setiap baris lirik tu sebenarnya direka khas untuk bakar semangat kita, ingatkan kita tentang cita-cita dan pupuk rasa setia pada sekolah. Seterusnya, jom kita tengok pula siapa orang kuat di sebalik tabir sekolah dan apa nilai-nilai yang jadi nadi penggerak komuniti sekolah. Ini ibarat kita tengok enjin dan juga jantung sesebuah sekolah. Untuk pastikan semuanya berjalan lancar, setiap sekolah perlukan organisasi yang mantap. Dekat puncak, kita ada guru besar macam kapten kapal. Kemudian, beliau dibantu oleh 3 orang penolong kanan. Seorang jaga pentadbiran, seorang jaga hal ehwal murid macam awak dan seorang lagi jaga kokurikulum. Mereka lah yang pastikan kapal ni sentiasa berlayar dengan baik. Tapi, struktur saja tak cukup. Apa yang betul-betul menghidupkan sesebuah sekolah ialah jiwa dia, iaitu nilai-nilai terasnya. Nilai macam kasih sayang, saling menghormati dan rasa gembira. Inilah yang mewujudkan satu suasana di mana semua orang rasa selamat dan seronok nak belajar. Inilah resepi untuk sebuah komuniti yang positif. Akhir sekali, dan ini bahagian yang paling penting, jom kita kaitkan semua ni balik kepada awak. Sebabnya, andalah penyambung legasi sekolah yang seterusnya. Jadi, apa maknanya semua ni? Sejarah sekolah tu bukan cerita lama yang tersimpan dalam fail. Awak sedang hidup dalam sejarah tu sekarang. Setiap peraturan, setiap cikgu, setiap sudut bangunan, semua tu adalah sebahagian daripada bab awak dalam buku cerita sekolah ni. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting. Sejarah sekolah awak bukan cuma tentang masa lalu. Ia sedang ditulis, detik demi detik oleh awak dan kawan-kawan. Jadi, watak apakah yang awak mainkan? Apakah sumbangan yang akan awak tinggalkan? Fikir-fikirkanlah.